Pada tahun ini, Kerajaan Malaysia meneruskan program bantuan khas untuk melalui skim perlindungan takaful MySalam. Program ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat dalam menghadapi kos rawatan perubatan yang semakin meningkat. Bantuan RM700 ini diperuntukkan kepada mereka yang layak, dan ia boleh dimohon secara percuma. Kerajaan telah menyediakan sebuah inisiatif skim MySalam secara percuma kepada golongan B40 dan kurang berkemampuan. Rakyat boleh mendapatkan manfaat daripada program MySalam secara percuma tanpa perlu kemukakan permohonan. MySalam menyediakan perlindungan takaful kepada individu dalam kategori B40, yang membolehkan mereka mendapatkan rawatan kesihatan tanpa perlu memikirkan kos yang tinggi. Salah satu kelebihan program ini adalah pendaftaran yang mudah, di mana permohonan boleh dibuat secara dalam talian. Melalui program ini, kerajaan menunjukkan keprihatinan dan sokongan mereka kepada rakyat yang memerlukan. Untuk membuat tuntutan terhadap bantuan RM700 ini, pemohon hanya perlu mengikuti beberapa langkah mudah. Bagi mereka yang terlepas pandang mengenai maklumat ini, disarankan agar segera mengunjungi laman web rasmi untuk mendapatkan detail lanjut mengenai proses permohonan dan kelayakan. Dengan usaha kerajaan yang berterusan dalam memastikan warga negara berada dalam keadaan yang selesa, program ini adalah satu langkah positif dalam membantu meringankan beban kewangan, terutamanya dalam bidang kesihatan. Berikut adalah manfaat utama program MySalam yang boleh didapatkan oleh rakyat Malaysia. Setiap individu yang dimasukkan ke dalam wad hospital kerajaan, universiti dan angkatan tentera, mereka layak membuat tuntutan pendapatan gantian sebanyak RM50 sehari, terhad seminggu, atau RM700 setahun. Jika individu disahkan mengidap penyakit kritikal dan tersenarai dalam MySalam, individu layak dapatkan bantuan RM8,000 one-off seumur hidup. Mereka yang menepati syarat kelayakan seperti berikut layak membuat tuntutan MySalam 2025. Warga negara Malaysia, penerima bantuan kerajaan seperti STR, BSH, BKK, JKM dan lain-lain lagi. Berstatus miskin atau B40, pendapatan di bawah RM5,000 sebulan. Kategori bujang, warga emas, isi rumah dan golongan OKU. Jika berkelayakan dan menepati syarat, tuntutan boleh dilakukan dengan mudah. Panduan cara tuntut dan butiran lengkap berkenaan MySalam disediakan, sila layari laman web rasmi pada deskripsi video ini.